Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Ya. Bagi saya ingin berikan tepukan lah, tapi saya minta ibu bapa sendiri bagi tepukan pada diri masing-masing kerana sangat hebat dapat datang hadir pada hari cuti anda, ya. Untuk kita kata sama-sama mungkin refresh ataupun top up ilmu baru mengenai apa yang penting untuk anak kita lah dari segi perkembangan. Berikan tepukan kepada diri masing-masing. Bukan senang nak datang hari Minggu, kita nak keluar daripada rutin yang kita biasa buat untuk hadir. Kita kata untuk sesuatu yang benda-benda yang ilmiah lah. Kalau dulu-dulu zaman college, kalau nak pergi hari yang fun, okey. Tapi kalau alamak, lecturer buat extra class lah. So kita punya badan nak bangun pada hari tu rasa berat. Ada tak siapa yang perasaan sama macam saya? Okey, jadi kenapa kita nak kena tahu nutrisi yang penting untuk anak kita? Sebab dia mempengaruhi perkembangan anak-anak lah. Alright, so kita pergi pada next slide kita. Saya ada sedikit teaser video yang saya ingin tunjukkan. So far kita tak buat lagi yang versi orang Malaysia, doktor. So lepas ni kita kena buat Boleh mainkan video ni? So saya kalau dijemput untuk bagi talk, biasanya saya lebih suka komunikasi dua hala. Okey? Sebab saya takut kalau tak ada komunikasi dua hala, saya dipanggil doktor autism. Sebab saya salah seorang advokasi autism dan orang mengenali saya Dr. Wani autism. Dan ada yang salah faham Dr. Wani ni autism ke? Faham tak? Saya bukan autism tapi saya menjaga anak-anak autism dan seorang advocate lah. Jadi kalau saya tak komunikasi dua hala, sebelum saya mendapat lagi gelaran tu lebih glamour, saya nak soal sikit lah ibu bapa yang hadir pada hari ini, nak tahulah apa pemahaman ibu bapa pasal kurang nutrisi makanan. Boleh? Ada ibu bapa yang volunteer ataupun saya boleh pick up mana-mana? Ada extra mic tak, doktor? Alright. Tiba-tiba rasa adrenalin kan? Sebab kita, kalau macam saya sendiri, kalau datang lecture, kita nak santai, nak laid back, duduk seat paling belakang. Tiba-tiba, orang nak soal pula, kan? Ada hadiah tak? Okey, tak apalah, saya pick up lah mana-mana. Nampak cantik je baju Horia Potter ni, tapi urus setia. So tak acik lah kita tanya ibu bapa. Tanya bapak lah kaum bapak yang hebat dapat hadir hari cuti. Boleh tanya Encik, apa yang Encik faham pasal kurang nutrisi makanan? Terima kasih, doktor. Kurang nutrisi makanan ni biasanya kurang zat lah, budak pun pertumbuhan kurang lah, macam berat badan tu kurang lah, tak nak badan kurang meningkat, tak tinggi macam tu lah. Daripada pemahaman saya lah. Terima kasih. Okay. Terima kasih Encik. Nama siapa tadi? Abdul Latif. Okay, terima kasih Cik Abdul Latif. Seorang bapa yang berpengetahuan lah. Betul lah tu. Cik Abdul Latif jawab kurang nutrisi makanan. Maksudnya berat anak kurang.
Okey, cuma saya tambah sikit. Dia bukan saja bila kita kata kekurangan nutrisi makanan bukan saja berat saja kurang, tapi dia akan affect anak punya tinggi. Okey, ketinggian anak dan juga anak punya BMI, body mass index. Okey, so jadi bila bercakap pasal kurang nutrisi makanan, dia akan mempengaruhi 3 aspek inilah. Alright. Okey, jadi apa yang ibu bapa perlu tahu bukan saja anak kurang berat, tinggi dan juga body mass index anak. So kena kenal. Kenapa kena kenal? Sebab bila kita kenal, barulah kita tahu macam mana nak overcome the problem. Kita tahu entry point mana kita nak intervene untuk anak-anak kita. Dan lepas ni saya akan bagi tahu kenapa pentingnya kena intervene. Alright. Okay, next slide. Okay, ini yang tadi Encik Abdul Latif cakap. Tapi ibu bapa tahu tak? Kalau kita melihat kepada buku rekod kesihatan kanak-kanak, okay, next. Pernah nampak buku ni? Siapa ada rezeki untuk memegang kedua-dua buku ini? Maksudnya dia ada anak perempuan, ada anak lelaki. Oh, Alhamdulillah. Saya sampai ke pencen tak dapat merasa buku pink. Anak saya semua boy. Kena tunggu menantu perempuan je lah. Alright. So, dalam buku rekod kesihatan kanak-kanak, buku biru untuk anak lelaki. Buku pink? Anak perempuan. Okay. So, tahniah kepada ibu bapa yang ada kedua-dua buku ini. Berilah tepukan. Maksudnya you all sangat fertile. Bagus ada kedua-dua lelaki dan perempuan. Okay. So, dalam buku ini, next. Okay. Pernah tengok graf ini? So dalam buku rekod kesihatan kanak-kanak dia ada graf yang macam ni lah. So graf yang macam ni lah kalau yang tak lulus tu akan mendapat sedikit lecture lah daripada jururawat-jururawat di klinik kesihatan. So saya percaya sebenarnya lecture tu adalah tanda cakna ya, misi-misi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak lah. Ya, tanda sayang pun ya jugalah. Ya, alright, next. Okey, so bila graf yang tadi, untuk tahu anak kita kurang zat makanan, dia tengok kepada graf tinggi mengikut umur, graf berat mengikut umur, graf body mass index lah mengikut umur dan juga dia punya kita kata berat dan ketinggian. Appropriate ke tidak? Maksudnya disynchronize ke tidak? Dan lagi satu, kadang-kadang bila berjumpa pakar, kami akan melihat ketinggian ibu bapa untuk kita compare dengan anak tu. Kita takut anak ni bantut ataupun pendek, adakah betul disebabkan keturunan ataupun memang dari segi kita kata dia kurang zat lah. Okey. So ini 3 basic graf yang ada dalam buku rekod kesihatan kanak-kanak. Next. Okey, kalau di Malaysia, kita tengok tadi video UNICEF kan? Kita tengok orang mungkin Somalia, orang-orang di Afrika. Tapi saya cuba cari video Malaysia, kita belum ada. Mungkin nanti lah kot bahagian nutrisi boleh buat menggunakan orang Aborigin. Jadi nak kata bukan Aborigin saja, maksudnya kita pun ada isu dengan kurang nutrisi makanan, kurang berat, kurang tinggi, kan? So kalau di Malaysia mengikut National Health Mobility Survey tahun 2022, sekarang kita dah 20 berapa? 2026, belum keluar lagi statistik 2025. So 2022, stunting ataupun rendah, maksudnya bantut lah kita katakan. Dalam 5 kanak-kanak ada 1 anak yang bermasalah. So banyak tak? Dalam 5 anak, dalam lecture hall ni, kalau ada 5 anak, 1 ada masalah stunting ni. Banyak tak? Banyak lah kan? So kalau kurang berat, 7 dalam 7 kanak-kanak ada 1. Kalau ikutkan kita Malaysia not that bad kan? Kita sentiasa ada dekat TikTok tu viral food kan? Foodie kan? Diabetes pun tinggi juga kita ni. Wasting. Dalam 9 kanak-kanak ada 1 yang kurang BMI. So banyak kan isu ni? Betul tak? Kenapa isu ni terjadi? Disebabkan banyak faktor lah. Tapi yang salah satu kita nak highlight hari ni apa yang kita intervene adalah dari segi parenting, keibubapaan, pemilihan makanan dan juga apa yang kita perlu lakukan lah dari segi intervensi. Next.
Alright. So, pernah dengar tak isu kita kata berantai mengenai bila anak kurang berat? Apa yang kita cari satu lagi lah. Saya suka backbenchers sebab saya dulu memang backbenchers. Kalau siapa yang undergrad Universiti Malaya dengan saya memang tahulah saya memang suka duduk seat belakang. Sebabnya suka perhati orang. Pelik benar perangai. Alright. Kita tak boleh lah pakai yang name tag KKM ni. Of course lah kita orang punya organisasi. Kita pilih mana berapa mana nampak tuan kacak kat belakang ni. Tapi saya tak nampak name tag. Ibu bapa ke? KKM juga? Oh, okey, dia pemerhatilah. Nampak abang yang stylo macam rappers ni. Boleh tak kita nak tanya? Boleh. Okey, terima kasih. Tak ada hadiah organizer. Okey, kita nak tanya dah. Apa yang Encik faham bila anak tu dah kurang berat dari segi kitaran perkembangan dia? Dari segi Perkembangan. daripada pemakanan dia, Ya, daripada pemakanan dia dah kurang berat, apa jadi? akan bantut, Akan bantut, ya. kurang selera makan, Okey. Okey, berikan tepukan kepada bapa. Maksudnya bapa tahulah kurang berat kan, dia akan ada isu bantut. Terima kasih Encik, nama apa tadi? saya Iqbal. Oh, Iqbal. Ingatkan YB Ultimate tadi. Suka hati petik nama YB Ultimate. Tak lama lagi kita nak masuk Oktober. Oktober adalah bulan kesedaran disleksia. YB Ultimate adalah salah seorang advokasi disleksia lah. Alright. So, bila kurang nutrisi makanan, bantut. So, jadi sini saya nak bawa ibu bapa faham. Bila bantut, apa terjadi kepada development cascade ataupun kita kata kitaran perkembangan anak. Okey, bila bantut kurang nutrisi makanan, kita tengok video yang pertama tadi, dia punya imunisasi, pertahanan badan, imuniti dia kurang bagus, kurang optimum. Jadi bila imunisasi dia lemah, apa yang berlaku? Dia senang sakit, sikit-sikit sesama. Sikit-sikit kena jangkitan paru-paru. Sikit-sikit masuk ward. Sikit-sikit ayah EL. Ambil cuti sebab anak selalu sakit. So bila dia selalu sakit, apa jadi? Selera makan dia kurang. So bila selera makan dia kurang, kan? Dia dah lah bantut, kurang zat, kurang nutrisi makanan. Sakit, lepas tu bila dah sakit kurang lagi selera makanan. Kan? Jadi dia punya ketahanan badan makin lemah, dia nak proses penyembuhan daripada sakit pun akan memakan masa. So bila memakan masa, dia akan lagi turun berat. Mungkin masa 2 tahun 10 kilo, dah sakit jadi 8 kilo. Lepas tu turun sebab sakit lagi jadi 7 kilo. So macam benda tu akan berulang. It's like a vicious cycle. Sebab tu sebelum masuk ke fasa bantut, kan, dia kena intervene dulu. Okey? Inilah kitaran yang berantai yang saya nak highlight lah pada ibu bapa dan nak bawa ibu bapa faham pentingnya intervensi untuk top up anak punya growth. Bukan kata saja-saja suka-suka kan, kita punya misi nak lecture, lepas tu nak rujuk balik kepada golongan limited lah penjawatannya di bahagian klinik kesihatan kita kata macam Kepong sendiri pun tak ramai lah dia punya nutritionist dan juga pegawai sains pemakanan. Kurang daripada 10 kan untuk satu regional. Kurang. Kadang-kadang tak sampai 5. Okey. So next. Okey, kesan jangka pendek apa yang kita nampak di klinik bila anak kurang berat. Tadi saya cakap pasal dia punya pertahanan badan. Imunisasi dia kurang, senang sakit kan. Lepas tu dia akan jadi kurang aktif. Kan? Jadi apa yang berlaku kadang-kadang dari segi perkembangan motor, boleh jadi lambat lah, nampak slow. Ataupun yang paling ibu bapa risau apa? Otak, perkembangan IQ. Dan IQ juga penting untuk kita kata academic performance. Anak-anak tu lah mungkin masa umur 4, 5, 6 tahun rasa tak penting pun kan, sebab itu adalah fasa anak-anak bermain. Tapi kena ingat apa yang berlaku masa prasekolah punya perkembangan tu dia akan mempengaruhi anak punya umur sewaktu sekolah.
So kalau ibu bapa kata tak apa, mungkin masa 7-8 tahun dia akan datang jumpa saya lah untuk masalah pembelajaran. Slow learner. Masa tu kena conduct lah IQ test dan sebagainya. Jadi penting kita kata intervensi pemakanan ni sebab dia mempengaruhi juga perkembangan otak anak, IQ anak. Selain daripada IQ, EQ. Ni penting kan? Kadang-kadang nampak cerdik tapi kurang empati, kurang sabar. Kenapa? Sebab bila dah tak cukup nutrisi, perkembangan otak anak ini akan terjejas, tidak berada di tahap optimum. Alright. So selain daripada tu, feeding difficulty lah. Feeding difficulty ni maksudnya dari segi pemilihan makanan. Tapi kita ada penceramah yang akan cover about sensory feeding nanti kan. So saya tak nak cakap detail lah. Cuma saya nak highlight sini, apa yang berlaku adalah selain pada isu bantut, imunisasi badan dan juga perkembangan otak dan perkembangan emosi anak. Penting ni sebab sekarang kita berada di zaman yang sangat mencabar. Kalau kita tengok berita dalam sebulan 2 ni, kanak-kanak di sekolah tikam kawan kan, buat sesuatu yang tak pernah pun otak kita akan terfikir, kenapa dia sanggup tikam kawan dia? Kan? Betul tak? Adakah zaman-zaman you all sekolah dulu? Zaman saya sekolah 40 tahun yang lampau macam tak ada. Alright, okay. Next. Okay, nutrisi awal dan perkembangan otak. Pernah tak ibu bapa tengok kat TikTok? Makanlah vitamin ini, anak akan bercakap dengan fasih. Makanlah vitamin ini, anak akan cerdik. IQ-nya, ada tak? So ibu bapa beli tak? Oh alhamdulillah, yang tak beli tu boleh tepuk dia sendiri lah, cerdik. Maksudnya bukan senang dipengaruhi. Saya salah seorang yang senang dipengaruhi. Cakap sikit kan, promote sikit, lepas tu terbeli. Macam tu, sebab tu saya tak ada TikTok. Bahaya kalau saya ada TikTok. Okey, nak beritahunya, jika anak kita mendapat nutrisi makanan yang seimbang, yang betul, mengikut Healthy Malaysian Plate kan. So dia sebenarnya tak perlu pun beli vitamin-vitamin yang jual kat TikTok tu. Kan? In fact dia orang menggunakan tokoh-tokoh yang agak popular kan untuk jadi ikon vitamin tu kan. So banyak vitamin saya tak sebut kena saman. Okey, jadi sebenarnya nutrisi awal untuk perkembangan otak anak ni dah cukup, dah memadai jika kita betul-betul ikut Malaysian Healthy Plate. Alright. Tapi apa yang paling penting saya nak tarik ibu bapa, especially ibu dan bapa yang ada plan untuk dapat anak lagi lepas ni. Tak ada dah? Oh, ada dah yang pencet macam saya? Oh, tapi nampak macam muda-muda ni. Saya muka muda ni collagen je, kan? Tapi actually umur dah nak expire. Alright, okay. So kalau ada plan, maksudnya kena start awal. Start awal bila? Bermula bila? 1000 hari. Pernah dengar 1000 hari? Siapa pernah dengar 1000 hari? Alah, tak ada hadiah kan? Hadiah semangat sikit. Saya pun tak bawa hadiah. Biasa saya bawa, tapi kalau program kanak-kanak lah, ni program ibu bapa saya tak bawa. Siapa pernah dengar 1000 hari? 1000 tahun? Kan 1000 tahun kan berkaraoke pula aku kat sini kan. Kan, ada lagu kan 1000 tahun. Macam mana lagu 1000 tahun tu? Bapa dah tanya, nampak bapa yang segak kat belakang, boleh kita tanya tak pasal bapa mengenai 1000 hari? Silakan cik. Silap patut cik duduk depan tadi. Betul tak kena tanya? 1000 hari? Kalau 1000 ni, kalau sama-sama golongan saya mesti ingat Imran Ajmain. Ingat tak? Kan saya nyanyi kan? Habis bergegar auditorium ni. Okeylah, so basically, terima kasih Encik. So 1000 hari ni kita nak bagi tahu perkembangan untuk anak adalah dipengaruhi oleh nutrisi ibu sejak daripada kehamilan. Maksudnya kita nak highlight kat sini,
anak ni untuk mengelakkan isu bantut kan, isu kurang berat sebenarnya bermula dari kandungan. Dah habis masa ke? Oh, ada 10 minit lagi. Okey, so jadi sewaktu ibu nak hamil kena makan pemakanan sihat. Boleh? So pemakanan sihat, berat yang sihat, cuba dapatkan berat yang optimum dan pelbagailah. Pernah perasan tak kalau ibu ni tak makan sayur ataupun bapa tak makan sayur, anaknya pun tak makan juga? Perasan tak? Dari segi feeding behavior tu. Perasan? Macam saya makan sayur, partner saya tak makan, anak saya pula cakap, papa cakap kau tak makan sayur handsome. Memang papa dia handsome, tapi tak makan sayur handsome. So betul tak? Anak ni pula, papa handsome kan mama tak makan sayur, saya pun tak nak makan sayur. Dah susah pula. So sebenarnya kita ni adalah ejen yang kena betul dulu sebelum nak betulkan orang. Betul tak? Siapa yang kita nak betulkan? Pemakanan anak kita. Okey? So konsep 1000 hari ni nak bagi tahu pentingnya pemakanan sihat pada ibu hamil supaya anak tu dalam kandungan lagi dia dah sihat dan dia keluar dengan berat yang bagus, barulah dia kurang risiko untuk dapat masalah bantut, ya. Ada hadiah. Doktor sediakan hadiah. Okey, next. Alright. Okey, tadi kita faham kalau stunting rendah. Kita faham rendah saja, tapi kita faham tak apa kesan daripada rendah tu? Faham tak? Ke rendah ni sekadar rendah lah, nanti dia tinggi lah doktor. Bila dia besar nanti dia panjang lah, sebab bapak dia panjang. Sebenarnya tak kita punya tulang, dia ada tempoh limit dia. Okey, kalaulah anak perempuan, dia dah mencapai menarki, maksudnya dia dah datang haid, yang pertama, tulang tu akan tertutup, tak boleh growth dah. So kalau dia pendek lah. Okey, anak lelaki pun sama, bila dah akhir balik akan tertutup. So jadi kita nak bagi tahu rendah ni dia bukan saja berkait dengan pendek lah ataupun short. Dia berkait juga dengan benda-benda lain seperti genetik dia akan mempengaruhi. Maksudnya kalau dia rendah nanti anak dia yang lahir tu kalau tak cukup juga akan rendah juga. Okey, dia akan berulang. Dan juga kita kata dari segi keyakinan diri anak lah, kan? Pernah dengar short man syndrome? So kalau saya rendah wanita Asia. Rendah juga tapi rendah wanita Asia average. Okey lagi. Alright. So maksudnya rendah ni mempengaruhi keyakinan anak kita lah. Kalau anak kita tu tinggi dalam kelas, dia lebih confident dan tak dibuli. Kalau anak kita ni shorter, biasanya jadi mangsa bully. So penting jugalah. Okey. Bukan sekadar rendah. Dan lagi satu dari segi kita kata prestasi sekolah lah. Maksudnya prestasi sekolah ni dipengaruhi oleh IQ dia lah. Sebab bila rendah, dia berkait dengan kurangnya vitamin. Vitamin apa kalau rendah ni? Vitamin D. Kita kat Malaysia ni ada tak masalah kurang vitamin D? Tak ada. Sebab kita ada matahari kan. Kalau dekat Eropah ialah dia 4 musim. Matahari dia sekejap. Tapi mengikut kajian di Malaysia, kita kata kuantiti vitamin D bila dibuat untuk anak-anak sekolah memang rendah. Maksudnya apa? Ya, tak cukup exposure matahari sebab anak sekarang dia punya permainan banyak indoor game. Kan? Dia banyak main handphone. Dia banyak main Minecraft, Roblox, kan semua indoor game. Kan? Hari tu saya edit sekejap lah main game. Lepas tu install. Sebabnya screen addiction ni menyebabkan easily tempered. Macam tu. So tak bagus. Sebenarnya saya main menjiwai watak dalam Roblox hari tu, tak ingat pegang watak apa. Sebab nak tahu apa remaja berfikirlah. Tapi nak bagi tahunya benda tu tak baguslah indoor game ni. Okay, so indoor game sebab banyak kat dalam ni jadi vitamin D tu kurang. So akan affect anak punya pendek ni lah. So pentinglah kita faham. So bila kita dah faham, kita tahu, pentinglah doktor, nutrisi makanan ni kena buat betul-betul. Tidak kata macam sambil lewa je lah, tak apalah, bagilah makan nanti dia okey. Kan? Next.
Okey, kesan terhadap kesihatan masa depan, saya rasa ibu bapa dah faham lah. Kan? Maksudnya apa yang saya terangkan tadi dari segi anak ni kurang imuniti, anak kurang dari segi kognitif dia kurang sikit, tak optimum kan IQ-nya dan juga EQ-nya kan. Dan juga kadang-kadang bila pemakanan tu tak betul, dia akan jadi anak ni rendah tapi obese. Kan? Instead of kita nak dapat BMI yang bagus, tapi anak dah jadi melebar, bukan kata anak meninggi. Sebab dari segi intervensi makanan yang kurang tepat. Okey, next. Okey, ni kesan berantai, saya highlight lagi sekali. Kesan pemakanan kita kata untuk perkembangan anak ni penting untuk kita stopkan kitaran yang tak betul tu lah. Dekat mana? Dekat tempat yang bahagian intervensi makanan. Apa yang misi cakap, misi kan kadang-kadang dia bagi juga menu diet dan juga jika kes tu teruk, kita akan rujuk kepada pegawai sains pemakanan, kepada nutritionist, tolong ikut apa yang teori yang diajar tu lah dan buat praktikal di rumah. Dan saya difahamkan, in fact Kepung dan Titi Wangsa pun dia dah buat satu macam QR, dia ada cadangan menu, cadangan memasak macam mana, so ikut je apa yang di demo tu lah supaya kita dapat top up berat anak secara sihat untuk perkembangan dia kan, untuk juga IQ dia, EQ dia. EQ sekarang yang paling penting. Kadang-kadang anak cerdik tapi anak tak pandai nak kontrol marah. Kan? Betul tak? Setuju tak saya cakap? Alright, next. Okey, so risiko akut dengan kesan yang boleh berpanjangan. So apa yang kita boleh lakukan? Macam bapa cakap tadi, kena pasti anak yang bantut, kan, dapatkan nasihat pemakanan yang betul dan juga pastikan benda ni dapat recover lah. So kalau tak dapat juga doktor, saya dah buat semua yang nutritionist cakap, saya dah buat semua yang misi cakap, tapi anak saya berat macam ni. Masa itulah kami, pakar keluarga akan masuk. Sebab kenapa kami masuk? Maksudnya ini mesti ada sesuatu yang kita kata tak kena lah. Dari segi pemakanan dah betul kan, dah ikut semua, tapi berat anak tu tak dapat catch up, kita takut ada penyakit selain daripada yang kita tahulah. Okay, macam penyakit endokrin, genetik dan sebagainya. So ketika itu memang misi dan juga nutritionist akan rujuk pada kami lah. Okay, next. Okay, micronutrition. Pernah dengar tak? Hunger Game. So Hunger Game tu Hunger Game lah. Ni hidden hunger. Hidden hunger ni kadang-kadang kita dah bagi pemakanan tu dengan betul, tapi dia tidak betul-betul bernutrisi. Dia ada kekurangan dari segi mikronutrisi. So itu yang kita kena, elemen yang kita perlu kita kata titik beratkan jugalah. Maksudnya tidak bergantung kepada vitamin-vitamin kita tengok dekat social media. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang dia shortcut. Okeylah, vitamin ni ada semua, multivitamin kan. So kita guna. So actually dari segi pemakanan yang original ni pun dia ada vitamin yang kita perlu beri perhatian. Kan? Contoh apa yang anak selalu kurang tadi? Vitamin D. So kalau vitamin D kena banyak exposure pada matahari lah, daripada pukul 10 pagi sampai 3 petang. Kan? Kalau vitamin A daripada carrot, kan? Betul tak? Untuk penglihatan anak. Sekarang budak-budak yang pakai spek umur 4, 5, 6 tahun ramai. Kan? Tengok saya umur 40 lebih tak pakai lagi kecuali spek rambut dekat. Okey, yang tu aging lah. Alright, so last slide. Okey, kita sama-sama kena putuskan kitaran malnutrisi. Ingat tadi, kalau bantut apa jadi? Imuniti rendah, IQ kurang, EQ tak optimum. So saya harap ibu bapa dapat mesej hari ini pentingnya intervensi dari segi nak top up anak punya nutrisi makanan. Okey, so saya akhiri ceramah saya ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.